Wisma FM. Suara impian inspirasi bersama. Wisma FM. Suara impian, inspirasi bersama. Wisma FM, Suara Impian Inspirasi Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada rakan pendengar kita dan juga penonton kami di Prisma FM. Saya harapkan agar hari ini hari yang terbaik buat anda. Kita bersua di hari Rabu, hari ini 30 Julai 2026. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana kita sekali lagi diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam segmen Dari Hati ke Hati edisi Tetamu Istimewa, yang mana segmen ini membawakan individu-individu yang mempunyai kepakaran serta pengalaman dalam bidang masing-masing untuk berkongsi pandangan, idea dan juga inspirasi bersama dengan kita di studio. Baik, pada hari ini kita berbesar hati menerima kehadiran seorang insan yang tidak asing lagi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam usaha memperkasakan pengajaran dan juga pembelajaran matematik di daerah Kemaman. Bersama kita ialah Puan Norama binti Muhammad, SISC Plus Matematik dari Pejabat Pendidikan Daerah Kemaman. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa berharga Puan untuk bersama dengan kami, dan kami di Prisma FM amat menghargai kesudian Puan untuk berkongsi pandangan serta pengalaman dalam memperkasakan pendidikan matematik demi kecemerlangan anak-anak kita khususnya di daerah Kemaman ini. Baiklah Puan, tanpa melengahkan masa, kita akan mulakan sesi sembang santai kita di studio Prisma FM ini. Untuk soalan yang pertama, boleh tak Puan kongsikan kepada kami apakah gambaran semasa untuk penguasaan matematik dalam kalangan murid sekolah menengah di daerah Kemaman, dan apakah kekuatan yang membanggakan dan juga cabaran yang masih perlu diberi perhatian? Silakan Puan. Okey, pertamanya saya nak ucapkan terima kasih jugalah kepada Prisma FM atas memberi ruang kepada saya untuk berkongsikan pandangan berkaitan dengan pembangunan ataupun perkembangan pencapaian matematik daerah Kemaman pada hari ini. Kalau kita tengok pada tahun 2026 ini, matematik merupakan isu besar lah, isu besar kepada bukan sahaja di daerah Kemaman, malah disebut juga di peringkat kebangsaan, disebut juga di peringkat global, berkaitan dengan isu STEM terutamanya, isu TIMSS dan juga PISA. So, terpanggillah juga saya selaku SISC Plus PPD Kemaman untuk SME Mathematics ini. Saya rasa terpanggil untuk melakukan satu gerakan yang agak drastik jugalah, bagaimana kita nak bangunkan pencapaian matematik secara keseluruhannya. Bukan sahaja kita lihat di sekolah menengah, tapi kita nak lihat juga daripada akar umbinya, iaitu di sekolah rendah. Okey, terima kasih kepada atas soalan yang telah diberikan. Secara umumnya kita lihat pencapaian matematik di sekolah menengah sangat membanggakanlah. Untuk 5 tahun yang terkini, pencapaian matematik untuk SPM terutamanya sangat membanggakan, menunjukkan peningkatan demi peningkatan untuk 5 tahun yang setakat ini. Dan kekuatan kita kalau kita lihat adalah kepada guru-gurunya lah. Di daerah Kemaman kita ada satu kumpulan guru magic, iaitu Majlis Guru Istiqomah Kemaman, di mana magic ini adalah dibina daripada kumpulan guru-guru pakar daerah Kemaman yang terlibat dengan SPM. Guru-guru pakar ini terdiri daripada guru cemerlang, terdiri juga daripada guru-guru yang berpengalaman dalam matematik, guru-guru yang menanda kertas SPM. Kami gembelingkan tenaga-tenaga guru magic ini
okey, untuk meningkatkan lagi pencapaian matematik daerah Kemaman. Itu adalah kekuatan yang kami sangat salute lah kepada guru-guru SPM daerah Kemaman. Okey, apa pun kita tak larilah daripada cabaran. Okey, cabaran yang kita tengok hari ini adalah kita lihat kepada soalan yang lebih kepada kebat. Murid-murid kita masih lagi lemah dalam memahami, menterjemah soalan kebat untuk diselesaikan untuk mendapatkan markah yang penuh. Itu yang kita lihat antara cabaran yang paling besar lah, selain daripada kita melihat kepada kemahiran asas juga. Okey, kemahiran asas ini jika kita kupas daripada menengah rendah, dan bila kita kupas dia menengah rendah, dia datang juga daripada sekolah rendah. Dan itu adalah cabaran utama, dan saya rasa itu adalah kenapa menjawab kepada kenapa saya hadir kepada Ya. SK Meraga Beris pada hari ini. Itulah. Baik. Jika kita melihat pula kepada peringkat sekolah rendah Puan ni, apakah sebenarnya fokus utama yang sedang diberikan oleh PBD Kemaman bagi memastikan asas matematik murid sekolah rendah khususnya terus diperkukuhkan? Silakan Puan. Okey. Rentetan daripada tadi, bila kita kena pasti berdialog prestasi di sekolah menengah, dan kita nampak, kita dapati isunya adalah sebahagian isunya adalah datangnya daripada sekolah rendah. Asasnya ataupun basic matematik di sekolah rendah. Jadi, hadirnya saya hari ini untuk ke SK Meraga Beris berjumpa dengan Ketua Panitia Matematik Daerah, okey, Cikgu Yuzaimi, merupakan Ketua Panitia Matematik Daerah, dan hasil daripada perbincangan itu memberi sedikit kecerahan lah kepada saya, okey, supaya kami bersama-sama boleh berkolaborasi, berkolaboratif bagaimana nak meningkatkan pencapaian sekolah rendah. Okey, dan tadi kalau tengok daripada soalannya, asas yang baik, okey, bagaimana memastikan asas matematik murid terus diperkukuhkan. Okey, isu di sekolah rendah kita juga lihat adalah penguasaan konsep, penguasaan asas matematik, okey, itu antara isu yang dibincangkan, dan sejauh mana dialog prestasi analisis item dilaksanakan di sekolah rendah. Dan isu ini telah pun dibincangkan bersama sebentar tadi, dan hasilnya kita melihat kepada 3 elemen yang akan dibangunkan nanti insya-Allah pada tahun ini, akan cuba diusahakan. Okey, yang pertama kita melihat kepada isu murid. Okey, bagaimana kita boleh membantu murid daripada tahun 1 sehinggalah kepada tahun 6, bagaimana kita nak mewujudkan minat murid terhadap matematik, supaya setiap ke mana pun dia pergi, dia akan bawa buku matematik di tangan dia. Betapa minatnya dia dengan matematik. Yang pertama sekali ialah matematik, mesti kita nak tanamkan minat murid. Okey, yang kedua kita melihat kepada elemen guru. Bagaimana kita nak mewujudkan guru yang digital, PDPC, okey, itu antara visi dan juga misi PPD jugalah, okey, sebab dan juga kita nak bagi juga pedagogi yang berkesan. Okey, bagaimana guru itu melaksanakan PDPC dalam kelas, PDPC yang bermakna supaya murid bila dalam 1 jam itu dia dapat faham sesuatu. Okey, dan dia dapat aplikasikan, dia faham dari segi konsepnya. Dan yang ketiganya adalah dari segi kepimpinan. Okey, bila dari segi kepimpinan, kita nak juga, kita akan buat juga satu program yang melibatkan kepimpinan, bagaimana pemimpin melihat matematik ini merupakan satu isu yang besar, dan pemimpin ini memberi perhatian yang terbaik, perhatian yang sebaiknya kepada pencapaian matematik di sekolah masing-masing. Itu antara 3 elemen yang cuba kami buat, cuba kami laksanakan. Ini antara perancangannya lah, perancangan bersama, antara kolaborasi dikira ini adalah program panitia lah, program panitia matematik daerah Kemaman untuk sekolah rendah. Special lah untuk sekolah rendah, insyaAllah. Okay. Ini bermakna guru-guru juga sebenarnya memainkan peranannya cukup penting lah. Ya, Bagi betul. memastikan sangat-sangat penting. Ya, betul. Ya. Okey. Puan, Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM sentiasa menggariskan pelbagai aspirasi bagi meningkatkan penguasaan matematik dan juga numerasi murid. Jadi pada pandangan Puan, sejauh mana hasrat tersebut yang kita nak terjemahkan dalam pelaksanaan di daerah Kemaman kita ini? Silakan Puan. Okey, pada pandangan saya, hasrat KPM ini adalah selari lah dengan hasrat
pendidikan daerah Kemaman. Okey, kita nak melihat kepada pencapaian matematik di daerah Kemaman, terutamanya lah bila saya sebagai selaku SISC Plus Matematik, saya fokuskan kepada pencapaian matematik lah. Okey, sama ada di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah. Um, Okey, sejauh mana hasrat tersebut kita nak terjemahkan ni? Okey, ini adalah berkait rapat sangat dengan kolaborasi lah, kolaboratif antara sekolah, antara PPD, ibu bapa dan juga komuniti. Sebab bila dibincangkan juga tadi, kita tak lari daripada peranan ibu bapa di rumah. Ya. Kuat pun usaha di peringkat sekolah, jika tiada sambutan di rumah, maksudnya pencapaian itu bukan nak kata gagal, tapi maksudnya nak capai 100% tu kurang lah. Ya. Okey, tak nak dapatkan 100% tu agak sukar. Sebab bila kita lihat di daerah Kemaman, sekolah yang hampir mencatatkan 100% ataupun grade puratanya tinggi, okey, dia punya kolaborasi dia punya sokongan daripada ibu bapa itu sangat tinggi. Ya. Okey, contohnya menyediakan tuition luar contohnya. Okey, jadi kolaborasi ini sangat penting. Kerjasama yang sangat erat lah di antara pihak sekolah dan juga pihak PPD. Namun kita tak lari daripada PPD. Okey, sokongan PPD sangat-sangat diperlukan oleh sekolah untuk melaksanakan apa jua program yang dirasakan program itu sangat membantu dalam pencapaian. Okey, itu antara hasrat PPD juga. Okey, kita nak sama-sama bantu dari segi pencapaian ini. Itulah antara pandangan saya. Ya. Peranan ibu bapa cukup penting lah dalam memastikan kejayaan dicipta dan juga hasrat dan juga impian kita tercapai untuk kita realisasikan program-program yang kita laksanakan. Macam itu. Okey, soalan yang terakhir Puan. Sebagai pegawai yang sentiasa turun padang untuk membimbing guru-guru matematik di daerah ini, apakah harapan dan juga impian Puan terhadap masa depan pendidikan matematik di Kemaman? Harapan dan impian yang Puan nak tengok. Silakan. Okey, besar harapan sebenarnya. Bila kita melihat kepada isu matematik sekarang ni, Waduk kata matematik selalu antara mata pelajaran kritikal lah. Okey, mata pelajaran kritikal di sekolah rendah maupun di sekolah menengah. Lepas tu ambil pula matematik tambahan. Okey, kita rujuk kepada STEM dan pokok pangkalnya datang daripada matematik. Bila kita melihat kepada isu ini, jadi besarlah harapan saya kita cuba gemblengkan usaha dan juga tenaga. Bukan sahaja di peringkat sekolah menengah, kita nak mulakan daripada sekolah rendah. Okey, kalau dari segi rumusannya saya melihat kepada pencapaian SPM, kalau kita ukur pencapaian SPM matematik di SPM, dia hadir daripada sekolah rendah dan apa yang perlu kita usahakan adalah yang pertama sekali kita nak timbulkan minat untuk murid ini kepada matematik. Okey, murid ini bila minat ni murid lahir daripada guru lah. Okey, sebab kenapa dia minat? Sebab matematik seronok, pedagoginya berkesan, menyeronok, pedagogi yang menyeronokkan, fun learning, ada project based learning. Jadi berbalik kepada guru jugalah. Saya selaku SISC Plus Mathematics, jadi kami adalah kepada membimbing guru dalam pedagogi berkesan. Jadi tugas kami lah antaranya adalah memberi bimbingan kepada guru-guru matematik, especially bagaimana untuk menghasilkan, bagaimana untuk melaksanakan PDPC yang berkesan, yang menyeronokkan supaya lahirnya minat murid kepada matematik tadi. Bila dah lahir minat, kita rasa mudahlah bagi guru untuk mengajar. Okey, walaupun tak pandai tapi dia still lagi mendengar dan ada lagi soalan-soalan aras rendah yang dia boleh buat. Okey, sehinggalah dia boleh mampu untuk selesaikan soalan yang aras tinggi. Okey, itu yang pertamanya. Dan yang keduanya adalah gurulah. Yang pertama tadi murid, kita lahirkan minat tapi dia lahir daripada guru. Dan yang keduanya adalah kita nak sama-sama kepimpinan melihat kepada kepimpinan setiap sekolah. Okey, melihat kepada pencapaian matematik ini satu benda yang sepatutnya diberi keutamaan juga sebab ini adalah isu besar. Okey, isu yang perlu diberi perhatian supaya penyakit STEM kita boleh diselesaikan insya-Allah. Okey.
kita yakin, kita percaya, saya yakin, saya percaya benda ini bukan satu benda yang mudah. Dalam satu masa, kalau tengok untuk tahun ini, kita dah bulan 7 masuk bulan 8 sehingga bulan 12, mungkin tak nampak lagi hasilnya. Tapi insyaAllah, saya yakin dengan kolaborasi antara sekolah, antara PPD, antara komuniti, kita dapat meningkatkan pencapaian matematik di sekolah rendah terutamanya terlebih dahulu, barulah dibawa ke sekolah menengah. Ya, InsyaAllah. Masya Allah. Soalan Cik Mas, Puan. Ada soalan Cik Mas. Matematik ni sebenarnya susah ke mudah, Puan? Okey, kalau soalan matematik susah ke mudah, dia bergantung kepada siapa yang menerima soalan. Ah, Okey. siapa yang menerima soalan? Kalau ditanya kepada murid, murid kata soalan tu susahlah cikgu, tapi dia tengok bergantung juga pada soalan matematik. Kalau soalan matematik tu soalan aras rendah, contohnya soalan just number. Okey, dia kata mudah je ni nak selesaikan ni. Tapi kalaulah soalan tu yang berbentuk ayat, susah pula nak diterjemahkan. So dia kata, lah susah lah matematik ni. Tapi bagi saya, pandangan saya selaku guru matematik jugalah sebelum ini, matematik ni sebenarnya seronok. Seronok untuk belajar. Lepas saya kata have fun lah untuk belajar matematik ni. Saya selalu cakap dengan murid saya kata nak belajar matematik ni mesti ada minat dulu. Awak minatlah cikgu tu dulu contohnya. Tapi cikgu tu nak kena ada karisma dia lah. Cara dia mengajar macam mana. Nak minat matematik, minat guru dulu. Kemudian awak try dulu buat soalan mudah. Buat soalan mudah and then bila awak jawab kata, seronok dia belajar matematik dapat soalan. Cikgu pun bolehlah bagi soalan yang aras tinggi sikit. Tapi cuba provoke lah dengan macam mana nak dapatkan jawapan. So insyaAllah boleh. InsyaAllah. Saya rasa boleh, tapi guru nak kena ada, bukan nak kata nak kena berubah, tapi nak kena ada idea, inovasi, kreatif, macam mana kita nak tarik minat. Yang berbeza-beza. Sebab murid kita aras tak sama. Betul. Itu. Sebab dalam segmen kami di Prisma FM ni, setiap hari Selasa kita ada CV Superstar, iaitu Minda Matematik. Yang mana kami akan jemput murid-murid untuk mempersembahkan apa jua yang berkaitan dengan matematik. So, saya pernah tanya soalan kepada murid kita, susah ke mudah ke matematik? So, dia orang jawab seronok, seperti mana yang dikata Alipun tadi, seronok sebenarnya cikgu belajar matematik. Tapi mungkin yang saya tanya tu adalah mereka terlibat dengan segmen. Yang lain mungkin ada yang rasa susah, betul. Pelbagai. Itulah soalan tu tiba-tiba muncul. Sebab kami di studio pun ada siaran untuk segmen CV Superstar tu juga berkaitan dengan matematik. Okey, tadi soalan cuba emas. Ini cuba perak. Untuk soalan terakhir, Puan, kan? Saya pun mungkin buat kali pertama lah jumpa Puan Rama di Prisma, dan buat kali pertama juga Puan hadir ke studio kami di Prisma FM. Komen Puan mengenai Prisma FM. Okey, Prisma FM. Yes. Okey, untuk Prisma FM, ini adalah satu program, satu program, satu pendekatan, yang menyahut kepada pendigitalan pendidikan digital. Sebab ini adalah satu cara sekarang ini, cara untuk kita menyampaikan idea, cara kita untuk untuk menyebarluaskan apa yang sekolah buat, apa yang sekolah dah capai, apa pencapaian sekolah, apa sahaja yang berkaitan info sekolah kepada masyarakat luar. So tahniahlah kepada Prisma FM atas pelaksanaan Prisma FM ini, boleh menjadi amalan baik ataupun menjadi ikon kepada masyarakat di luar sana untuk maksudnya kita boleh juga buat di sekolah kita untuk kita ketengahkan apa yang ada di sekolah lah. Maklumat itu mudah disampaikan. Kita buat dalam bentuk radio, Puan. Studio ni dah macam betul-betul radio yang ada dekat Malaysia. Dia punya keadaan. Macam tu lah. Murid pun dibenarkan masuk lah maksudnya. Murid kita ada jadual yang kita sediakan. Maksudnya kita dah dedahkan juga murid kita kepada konti. Konti. Dan di luar sana saya buat khas untuk murid kita berlatih jadi DJ. Cakap. Macam itulah. Maksudnya yang tu kita dah mula memberi ruang untuk murid kita berani bercakap. Dedahkan dengan cara pengucapan awam. Betul. Depan dengan orang ramai. Macam itulah. Satu pendekatan yang baik. Terima kasih. Untuk murid sekarang inilah. Betul lah.
era dia orang ni. Era dia orang. Mm-mm. Terima kasih untuk komen yang amat baik. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Panorama atas perkongsian yang sangat bermakna. Mudah-mudahan segala usaha dan komitmen yang dicurahkan akan terus membuahkan hasil demi melahirkan generasi yang bukan saja cemerlang dalam matematik, malah berfikir secara kreatif, kritis dan juga berdaya saing. InsyaAllah. Mudah-mudahan pemberi kemaman boleh pergi sejauh yang boleh dengan bantuan daripada guru-guru dan kemaman dan juga murid-murid. Ya. Baik. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang mengikuti kami di siaran Prisma FM pada hari ini untuk segmen Dari Hati ke Hati edisi Tetamu Istimewa. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain masa dalam episod yang akan datang. Saya DJ anda, saya Cikgu J. Fizu mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Prisma